Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang filosofi for children P4C. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya sendiri Nur Afikah binti Makfar, Zaiti Najiyah Zainal, Syafiq Husni Syaidi, Nur Siti Zulaika Zulkifli dan juga Nur Afikah Razali. Okey, kita mulakan dengan pengenalan kepada filosofi for children. Apakah yang dimaksudkan dengan P4C? Okey, baik. P4C ini merupakan satu pendekatan pedagogi yang diperkenalkan oleh Prof. Matthew Lipman pada tahun 1970-an. Okey, beliau menyedari bahawa pelajar pada saat itu kurang kemahiran dalam berfikir dan membuat penilaian dengan baik. Okey, pedagogi ini bertujuan untuk membantu pelajar untuk berfikir dengan lebih baik berbanding daripada cara mereka berfikir sekarang. Dan ia juga boleh membina empati serta kemahiran sosial pelajar. Okey, dalam P4C ini terdapat 3 proses untuk menerapkan pendekatannya di dalam bilik darjah iaitu mengumpulkan pertanyaan yang diajukan oleh pelajar, melakukan komunikasi dua hala bersama pelajar dan membaca teks atau buku. Okey, kesemua proses tersebut dipercayai mampu mengaktifkan sistem kognitif dan proses intelektual para pelajar. Okay, dengan itu, guru mampu melihat potensi setiap pelajar di samping dapat mengenal pasti dan merangka strategi pengajaran yang lebih efektif untuk para pelajar. Okay, P4C ini juga mampu membantu kemahiran berfikir setiap orang di mana kita tahu kemampuan berfikir setiap orang adalah berbeza-beza bergantung pada cara mereka menerima dan mentafsir sesuatu maklumat. Okay, dengan itu pendekatan P4C ini boleh digunakan pada pelbagai peringkat umur iaitu seawal kanak-kanak berumur 3 atau 4 tahun, pelajar sekolah rendah, sekolah menengah serta pelajar IPT mengikut keperluan pelajar dalam pelbagai konteks. Hal ini kerana pendekatan ini berfungsi untuk membangunkan 4 kemahiran berfikir iaitu creative thinking, critical thinking, caring thinking dan collaborative thinking. Jadi, kawan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang keempat-empat kemahiran berfikir. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan untuk bahagian critical thinking. Nama saya Zaiti Najiyah binti Zainal, bernombor kad matrik P149778. Baiklah, apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis ialah satu keupayaan berfikir secara logik, rasional dan beralasan. Pemikiran ini melibatkan kemahiran menyimak, menganalisis, membuat penilaian serta hujah yang kukuh. Ia bukan sesuatu yang semula jadi, tetapi ia boleh dilatih dan dipelajari. Baiklah, peranan pemikiran kritis dalam P4C ataupun filosofi for children adalah sebagai satu teras utama pendekatan pedagogi. Ia dijalankan dalam community inquiry di mana pelajar diberi ruang untuk bertanya, berdialog dan mengkaji. Kesannya pendekatan ini menggalakkan pemikiran yang terbuka dan reflektif. Peranan guru dalam critical thinking ini pula dapat dilihat apabila seorang guru itu menjadi facilitator dalam sebuah proses pemikiran. Guru perlu mendorong pelajar untuk bertanya dan mencabar idea serta mewujudkan suasana bilik darjah yang menyokong perkembangan minda secara aktif. Baiklah, seterusnya kaedah pengajaran dalam critical thinking dapat dilihat apabila guru menggunakan soalan terbuka seperti mengapa kamu fikir begitu dan apa kemungkinan lain, kajian kes dan juga role play untuk memahami pelbagai perspektif serta refleksi untuk membantu pelajar menilai dan membaiki cara mereka berfikir. Critical thinking ini juga dapat dilihat dalam beberapa subjek seperti subjek bahasa, sains, sejarah dan pendidikan Islam. Ia dapat dilihat berdasarkan aktiviti yang berasaskan isu semasa, cerita, gambar dan bahan yang mencabar minda. Kesan critical thinking ini kepada pelajar ialah ia mampu membentuk pelajar yang kritis, empati, rasional dan bertanggungjawab. Ia juga dapat mempersiapkan pelajar untuk dunia sebenar dan cabaran abad ke-21. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan petang. Seterusnya ada bersama saya, perkenalkan, saya Syafiq Husni Syaidi, pemegang kad matrik P1489 bersatu yang akan betangkan C yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan creative thinking ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pemikiran kreatif. Jadi dalam konsep pendekatan P4C, pemikiran kreatif merujuk kepada satu usaha yang melibatkan pencetusan idea, kreativiti dan juga tindakan kreatif terhadap satu konsep. Kreativiti, kalau kita bercakap tentang kreativiti, ia adalah juga dimasukkan dengan inovasi. Ia merupakan dua perkara yang saling berkaitan. Jadi dalam konteks pendidikan, kreativiti dan juga inovasi ini adalah saling bergandingan.
bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam proses PDPC. Kita dapat lihat dari segi kematangan mereka, dari segi pemikiran mereka. Jadi kanak-kanak yang kreatif dan inovatif ini adalah merupakan aset negara yang mampu menyumbang ke arah pembentukan masyarakat dan juga negara. Jadi kalau kita bercakap tentang creative thinking ini, terdapat beberapa pekaji lah yang telah melakukan kajian mereka untuk menunjukkan bahawa pemikiran kreatif dapat mempengaruhi psikologi seorang kanak-kanak tersebut. Jadi menurut Dr. Greg Gavinio pada tahun 2011, beliau berpendapat bahawa kreativiti telah diklasifikasikan pada 4 P, iaitu produk, proses, individu dan juga tekanan. Dalam kita berurusan dengan kanak-kanak, tumpuan seharusnya diberikan kepada proses membangunkan dan juga menjana idea asal. Iaitu sebelum kanak-kanak ini memulakan sesi persekolahan, mereka memerlukan pengalaman pembelajaran yang lebih yang dapat merangsang perkembangan kognitif mereka. Jadi falsafah untuk kanak-kanak, iaitu P4C ini adalah satu program pendidikan yang paling sesuai untuk meningkatkan kreativiti kanak-kanak serta kemahiran kognitif mereka. Dan yang seterusnya adalah menurut Dr. Maria Capenza, melalui pengalaman dan kajian, beliau juga telah menunjukkan bahawa program P4C ini telah menyumbang kepada perkembangan pemikiran kritikal, iaitu dalam semua aspek, 4 aspek pemikiran kreatif, kanak-kanak telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunan idea mereka. Jadi program ini telah menunjukkan perkembangan kanak-kanak ini mula mencadangkan idea alternatif dan juga memberikan lebih banyak butiran bagi menyokong ulasan mereka sendiri. Jadi kita juga sebagai salah seorang guru perlulah kreatif dalam menjalankan satu-satu aktiviti, iaitu permainan akademik perlu diterapkan oleh guru untuk merangsang perkembangan kanak-kanak, iaitu guru boleh bermain dengan idea, mencadangkan kemungkinan hipotesis, menggunakan imajinasi dalam pemikiran dan juga mencari penjelasan serta idea alternatif. Jadi sebagai contoh aktiviti yang kita boleh lakukan sebagai salah seorang guru, boleh juga menggalakkan aktiviti seperti melukis, menconteng, sampling dan banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan. Jadi itu sahajalah pembentangan saya pada kali ini. Saya serahkan kepada rakan pentas seterusnya. Nama saya Nur Siti Zulaika binti Zulkifli, P149568 akan membincangkan mengenai pemikiran prihatin. Dalam pendekatan filosofi for children, pemikiran prihatin merujuk kepada keupayaan seseorang itu untuk berfikir secara prihatin, beretika dan empati terhadap orang lain. Pemikiran prihatin ini bukan sahaja bergantung kepada pertimbangan rasional dan juga logik, namun ia juga bergantung kepada keupayaan untuk menerima dan menghormati pandangan orang lain, prihatin kepada komuniti dan membuat pertimbangan berpusatkan kepada kebaikan bersama. Pemikiran prihatin terdiri daripada 3 ciri, iaitu yang pertama pemikiran penilaian, yang kedua pemikiran efektif dan yang terakhir pemikiran aktif. Pemikiran penilaian merujuk kepada keupayaan seseorang itu untuk mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada perkara yang penting dari segi nilai. Sebagai contoh, pelajar akan menilai situasi di mana rakan mereka mencuri untuk mengurangkan beban hidup, dan pelajar yang mempunyai pemikiran penilaian ini akan beranggapan bahawa tindakan tersebut tidak moral dan juga salah. Untuk pemikiran efektif, merujuk kepada perasaan empati terhadap isu atau sesuatu situasi yang dihadapi. Sebagai contoh, pelajar akan menilai situasi kebakaran yang mengakibatkan penduduk terpaksa berpindah, dan pelajar yang mempunyai pemikiran efektif ini akan membincangkan untuk memberikan sumbangan seperti barang keperluan kepada mereka. Yang terakhir, pemikiran aktif di mana ianya merujuk kepada keupayaan untuk memberikan cadangan, tindakan atau pandangan mengenai sesuatu isu secara intelektual dan juga emosi. Sebagai contoh, pelajar akan menyumbangkan idea dan merancang program kita semula seperti melakukan poster ataupun menyediakan tong sampah kita semula untuk mengelakkan pembelajaran semua yang terhad. Untuk memupuk pemikiran prihatin ini dalam kelas ataupun ketika sesi PDPC, guru boleh melakukan aktiviti perbincangan secara terbuka di mana pelajar akan memberi pendapat dengan menitik beratkan pandangan mereka itu kepada rakan sekelas yang lain. Sebagai contoh, kes buli. Murid akan berkongsi pendapat yang berbeza di mana ada yang ingin bantu dan ada juga yang takut menjadi mangsa buli. Kemudian, mereka akan mengemukakan cadangan seperti ingin membantu dan melaporkan kepada guru atau menyokong mangsa buli. Secara tidak langsung, perbincangan ini dapat mempamerkan pemikiran prihatin mereka untuk menangani kes buli ini, dan kesannya ia akan merangsang pemikiran logik, membina emosi dan juga tindakan proaktif dalam kalangan pelajar dan melahirkan pelajar yang lebih peka dan juga tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat ekoran daripada sesi PDPC yang harmoni dan juga murni. Saya Nur Afiqah Razali, P147716 akan meneruskan pemikiran kolaboratif dalam P4C. Pemikiran kolaboratif merujuk kepada proses berfikir secara bersama dalam satu kumpulan di mana individu saling bertukar idea,
berdebat secara konstruktif dan bekerjasama untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Dalam pendidikan, ia menggalakkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif melalui perbincangan yang dipandu oleh guru. Matthew Lipman memperkenalkan filosofi for children iaitu P4C yang menjadikan pemikiran kolaboratif sebagai elemen utama dalam community inquiry. Salah satu ciri penting pemikiran kolaboratif dalam P4C ini adalah pemikiran reflektif. Murid-murid diberi peluang untuk berkongsi pandangan tanpa rasa takut disalahkan. Dalam perbincangan, mereka diajar untuk mendengar secara aktif dan menghormati perspektif orang lain dan dalam masa yang sama berusaha memahami hujah yang dikemukakan. Pemikiran reflektif memainkan peranan penting dalam komuniti iaitu setiap idea yang diketengahkan akan dikaji semula oleh semua ahli kumpulan sebelum mencapai satu kesimpulan yang dipersetujui bersama. Ciri seterusnya adalah menyelesaikan persoalan secara kolektif. Mereka bukan sahaja berusaha memahami sesuatu isu dari pelbagai sudut pandangan, tetapi juga belajar untuk membina hujah yang kukuh serta menyokong pendapat mereka dengan alasan yang rasional. Dalam suasana yang saling menyokong ini, murid-murid berasa lebih selesa berkongsi pendapat tanpa rasa bimbang terhadap kritikan negatif. Ciri terakhir pemikiran kolaboratif dalam P4C adalah murid-murid meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan juga logik. Murid-murid dapat menggalakkan kreativiti serta keberanian untuk menyuarakan pendapat. Selain itu, pendekatan ini turut membantu membina hubungan sosial yang positif dalam kelas kerana murid belajar untuk menghormati dan juga menerima kepelbagaian pandangan. Dalam collaborative thinking ini, guru berfungsi sebagai pemudah cara atau facilitator yang membimbing murid untuk mencapai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan juga reflektif. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja sekadar penyampai maklumat. Sebagai contoh, guru memastikan perbincangan berjalan secara teratur dan juga fokus. Guru akan mengemukakan soalan-soalan terbuka yang merangsang pemikiran mendalam serta memberi ruang kepada murid-murid untuk bertanya dan juga menjawab secara bebas. Ini bagi memastikan setiap murid berpeluang bersuara dan juga tidak mendominasi atau mendiamkan diri sepanjang perbincangan berlangsung. Secara keseluruhannya, pemikiran kolaboratif dalam P4C bukan sahaja membina pemikir yang lebih baik tetapi juga individu yang lebih empati dan juga sifat terbuka. Pendekatan ini berperanan penting dalam melahirkan murid yang berani menyuarakan pendapat, berdaya fikir serta mampu menyelesaikan persoalan secara bijaksana dalam kehidupan mereka dengan bantuan guru. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang. Okay, secara kesimpulannya kita dapat lihat program Philosophy for Children P4C ini dilihat banyak memberi impak positif terhadap sistem pendidikan. Okay, pendekatan yang terkandung dalam program P4C ini adalah menyeluruh di mana ianya seimbang bagi membentuk seseorang individu yang baik dari segi aspek akademik dan juga akhlak. Okay, pembentukan pemikiran kreatif dalam generasi kini dilihat sangat penting untuk diterapkan kepada pelajar. Hal ini kerana pendidikan yang baik akan mengubah sudut pandang mereka dalam pelbagai perkara demi membangunkan sebuah sosial masyarakat yang harmoni. Okay, akhir sekali, pelaksanaan P4C dilihat sangat sesuai lah untuk diterapkan oleh ibu bapa termasuk guru dalam membina jati diri seseorang pelajar yang seimbang dari segi akademik dan sasiah diri dari sejak awal. Hal ini kerana kanak-kanak mempunyai beberapa fasa perkembangan yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam membentuk kepribadian yang baik dari segi emosi, kognitif, sosial dan juga rohani. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.